Assalamualaikum dan selamat pagi. Aurora scarf ni berfungsi seperti Aurora pants, okey. Ia adalah untuk wanita, sebagai anak tudung wanita, dan juga untuk siapa-siapa, orang lelaki kah, bagus untuk pengaliran darah di sekitar kepala kita ini, dia sebab oksigen perlu masuk ke dalam kita punya brain, okey. So insya-Allah siapa yang ada penyakit vertigo, migraine, pening-pening kepala, memang bagus. Juga dia juga boleh digunakan untuk kita healing siapa-siapa yang ada sakit lenguh di leher. Kita buat macam ni. Macam ni. Okey, boleh mengurangkan sakit lenguh-lenguh di leher ni, dan juga siapa-siapa yang ada thyroid di tepi-tepi ni, yang ada sakit thyroid, saya gunakan Aurora scarf ni, memang bagus. Yang untuk yang mana yang kita pun boleh gunakan untuk solat sunni. Solat boleh untuk solat, kena lipat sikit macam ni. Okey. Yang untuk tidur malam, mana kita ingin deep sleep, memang bagus. Kita boleh tarik belakang macam ni, dan sehingga ke mata kah, ataupun kita tutup mata macam ni. Okey, insya-Allah yang far infrared akan bertindak ke bahagian kepala dan sel-sel kat tepi-tepi sekeliling kepala kita ni. InsyaAllah kita ikhtiar guna Aurora scarf, memang bagus. Kita cuba, okey? Tak cuba, tak tahu. Terima kasih.